Assalamualaikum. Alhamdulillah cuaca yang cerah hari tu. Okey, hari tu saya nak melawat kawasan kediaman penduduk Kampung Hilir Betong yang mengadu tentang kerosakan rumah yang perlu dibaik pulih segera. Banyak yang dah hantar laporan aduan, tapi kali itu saya memilih 3 penerima bagi projek PPRMS Kota Parlimen P204 daripada Yang Berhormat Datuk Dr. Richard Rapu, Ahli Parlimen P204 Betong. Pada minggu lepas selesai untuk Kota Adun N36 Melaya, Yang Berhormat Datuk Gera Rentap Jabu dan seramai 5 penerima yang telah dipilih. Kaedah yang sama untuk pemilihan, tapi saya sempat olah video sebab agak gago nak berayau. Dan sebelumnya, jom kita kayo-kayo ke Kampung Hilir Betong. Tu jalan menuju ke Belaki, tanah perkuburan Islam Kampung Melayu Betong. Mungkin tak nangga kiri dan kanan saya tanah umur kata orang Kampung Betong ataupun sawah padi. Dan untuk pengetahuan, ini tu musim berani, musim ngambil padi. Sibuk lalik lagi kita terus melawat rumah yang pertama. Hari tu saya milih 2 buah rumah aja sebab banyak yang dah hantar gambar, so saya milih rumah yang saya rasakan teruk lah untuk saya lawat dan angkat keadaan. Rumah pertama yang mengadu lantai buruk di semua kawasan, terutama di kawasan dapur, bilik dan juga ruang tamu. InsyaAllah kita akan cuba bantu dan cuba bagi orang dolok sidak yang memerlukan lah. Baiklah, kita terus ke rumah yang kedua, pengadu yang kedua. Tidak madah ataupun melapor yang kawasan dapur sidaknya siling atap dah bocor, dah buruk dan mohon baik pulih segera. Dan sama-sama kita nanggalah, kawasan atap pun dah ataupun kayu pun dah banyak buruk, siling pun dah buruk dan sidaknya tapuk dengan cat lah, sidaknya tapuk dengan cat untuk menapuk kawasan yang buruk supaya si nampak. InsyaAllah kita akan cuba bantu dan gunakan semua bantuan daripada 2 yang berhormat kita, Yang Berhormat Datuk Gera Rentap Jabu, Adun N36 Melaya, dan Ahli Parlimen P204 Yang Berhormat Datuk Dr. Richard Rapu. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada penduduk Kampung Hilir Betong sebab bersabar, dan projek PPRMS tu kita akan gunakan dengan sebaik mungkin. Dia harap siapa yang dapat kelak akan terus repair dan akan terus melakukan kerja-kerja baik pulih. Dan terima kasih juga penduduk Kampung Hilir Betong kerana terus bersabar beri kerjasama dengan saya. InsyaAllah kita dahulukan yang memerlukan dan kita akan terus membantu demi kebajikan Kampung Hilir Betong. Terima kasih.